Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari Kelantan 2024, kertas 2, soalan 13. So, tajuk dia ada penyelesaian segitiga. So, sebuah segitiga ABC dengan kurasan ni, AB ni, sudut ni, BC adalah sudut terbesar. So, dia minta kami laka. So, laka saja. Okay. Mana-mana sajalah ABC. So, this one 34 degree. So, this one 9 cm. Okay. B1. Jadi panjang BC. So kami guna maklumat itu luas tu lah. So 1/2 9 BC sin 34 sama dengan 28. So BC sama dengan ini. Okay. So B2 panjang bagi AC. So sini kami guna betul cos lah. So AC square sama dengan 9 square plus 11.1271 square tolak 2 9 11.1271 lagi cos 34. So this one sini kami tahu 3.87662. So masuk AC sama dengan 6.2263 cm. Sudut ACB. So sini kami guna betul sin lah. So sin sudut ACB per 9 sama dengan sin 34 per 6.2263. So sin sudut ACB sama dengan 0.8083. So, sudut ACB sini, dia adalah sudut tirus atau sudut cakar. Dia sudah beritahu kami sudut BAC merupakan sudut terbesar. So, bermaksud sudut yang lain dalam segitiga tu tak mungkin adalah sudut cakar. So, bermaksud sudut ACB ini, dia mesti adalah sudut tirus. So, this one we get 53.9304 degree. C tu. Titik C terletak pada garis BC dengan keadaan AC dot sama dengan AC lah. Dia minta kami cari luas segitiga ABC dot. So, lakaran dia macam mana? Okay, so ini hanya lakar saja. Okay, something like this lah. So, this one I label with B. B dot. This one is C dot. This one is C. This one A dot. Label this. Okay. So, diminta kami cari luas segitiga ABC dot. Bermaksud dia nak yang atas, yang kecil tu. Bermaksud yang sini lah. Okay. So, bermaksud kami boleh guna keseluruhan segitiga. Kami tolakkan dengan segitiga yang bawah sini. Okay. So, luas semua maklumat kami sudah adalah. So, luas segitiga ABC dot. Kami guna luas segitiga keseluruhan. Kami tolak dengan yang luas ACC, luas segitiga ACC ni. So 1/2 kami guna formula jugalah. So AC kami sudah ada 6.2263 tapi square. Tapi sin sini kami mau guna sudut 180 tolak 2 kali 5.9304 degree. Okay. So this one shot kami akan dapat 9.5508 cm square.